Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi tak boleh baca? Hikmahnya supaya tidak ada hujah bagi orang yang menentang Quran mengatakan Nabi SAW mencibuk daripada kitab-kitab sebelumnya. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi tak boleh baca? Hikmahnya supaya tidak ada hujah bagi orang yang menentang Quran mengatakan Nabi SAW mencibuk daripada kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad SAW kalau dia boleh baca, dia akan baca kitab-kitab, dia akan baca lembaran-lembaran. Kalau dia boleh baca, masa dia bawa ajaran tu, orang kata, ini duk tiru ni lah ni. Ni duk ikut orang ni lah ni. Tapi orang tak boleh kata macam tu. Sebab, nak kata dia tiru, dia baca kitab pun, baca pun tak boleh. Dan di antara bukti yang menunjukkan Nabi SAW tak reka Quran, tak cipta Quran, ialah apabila dalam ayat Quran tu ada beberapa ayat yang menegur Nabi SAW. Antaranya surah apa? Abasa wa tawalla. Dia berpaling dan dia bermasam muka. Abasa, dia bermasam muka dan dia berpaling. Wa tawalla. Kalau Nabi reka Quran, takkan dia nak buat satu ayat tegur dia? Pernah tulis buku kritik diri sendiri. Saya menulis buku ni kerana saya nak kritik diri saya sendiri. Mana ada, diam-diam sudahlah. Kan? Zaman ni, kalau zaman ni orang tak tulis buku sangatlah, orang tulis dekat status Facebook ke, dekat gambar Instagram ke, buat caption sikit. Ada orang nak kritik diri sendiri. Tara orang kritik dia pun dia buat tak reti je. Paling tidak dia delete, diam-diam sudah. Tapi ayat Quran, beberapa ayat yang tegur Nabi SAW kekal dalam Quran. Menunjukkan bukan Nabi, memang Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Quran tu. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran ni, dia punya gaya bahasa tu, Masya Allah, sangat-sangat dahsyat. Saya dah huraikan dalam kuliah yang lepas, surah Al-Masad, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kehebatan kata-kata di dalam surah Al-Masad ni sehingga mustahil Nabi boleh buat benda ni. Kadang-kadang perkataan yang digunakan dalam Quran kita tak perasan pun. Tapi bila kita fikir-fikir, oh lah betul lah. Ada benda dalam Quran yang hari ni baru tahu. Oh lah. Dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala menamakan raja di zaman Nabi Yusuf sebagai Malik. Di zaman Musa, Allah Ta'ala menamakan raja tu dengan gelaran Fir'aun. Tak pernah tertukar. Tak pernah sekali pun tertukar. Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf, Allah Ta'ala gelar dia gelaran Malik. Raja Mesir di zaman Musa, Allah Ta'ala guna gelaran Fir'aun. Pernah terfikir kenapa? Kalau tuan-tuan buka Bible, dua-dua raja tu, Bible guna istilah Firaun. Pergi tengok Bible, dia guna istilah yang sama. Quran beza. Hari ni baru sejarah buktikan betul sebenarnya Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf tu tak sama dinastinya, tak sama kerajaannya dengan raja yang memerintah di zaman Musa. Tak sama, keturunan lain. Maka sebab itu Quran beza kan. Dah macam mana Nabi Muhammad boleh tahu? Kita kata bukan Nabi Muhammad yang tahu, Allah yang tahu. Kerana Allah itu Maha tahu.
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Perasaan memperbanyakkan harta, berbangga-bangga dengan harta telah melekakan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur-kubur. Kita orang Melayu, kalau kita sebut mati, masuk kubur ke ziarah kubur? Masuk kubur. Betul? Tapi Allah Ta'ala kata, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Kita pergi tak ziarah kubur? Pergi. Masa ziarah kubur insaf tak? Insaf lah kan? Rasa macam nak mati dah. Balik lepas tu, tamak balik tak? Oi, tamak balik. Maksudnya, yang Quran sebut tu bukan ziarah kubur yang kita selalu buat tu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk dalam kubur, mati, baru hilang perasaan tu nak memperbanyakkan harta tu. Tapi kenapa Quran kata ziarah? Bila kita cek-cek balik, betul lah, kerana ziarah sesuatu yang bersifat sementara. Ziarah kan sementara. Orang datang kata, Assalamualaikum Ustaz, saya ni datang daripada Kuala Lumpur, datang nak ziarah Ustaz. Kita berkata, amal. Kita faham ziarah tu sementara. Dia pun datang rumah kita pun layan, bagi makan elok. Kita pun tanya, bila agak nak bergerak balik? Dia kata, sebenarnya saya nak duduk sini selamanya. Tadi kata nak ziarah aja. Perkataan ziarah tu sekejap, kita faham dah sekejap. Tapi kenapa Quran guna perkataan ziarah untuk kubur? Kerana mana ada orang duduk kubur selama-lamanya? Kan kita akan keluar balik. Masuk kubur selama-lamanya ke sekejap je? Kita akan keluar balik. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, kita keluar daripada kubur. Kita akan pergi ke padang mahsyar. Sebab tu Allah Ta'ala kata, hatta zurtumul maqabir. Kamu ziarah je kubur tu. Kamu hanya duduk di situ sementara, sehingga bangkitnya hari kiamat. Perkataan itu tidak mungkin diucapkan oleh manusia biasa. Tak mungkin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok bagaimana susunan ayat Fatihah tu pun, tuan-tuan akan rasa amazed, terkejut dengan susunan ayat yang begitu hebat. Susunan bermula daripada puji Tuhan, mengiktiraf kebesaran Tuhan, mengaku bahawasanya kita akan bergantung dengan Tuhan, kemudian kita minta tolong daripada Tuhan untuk memberikan kita hidayah. Dan dalam perjalanan hidayah ni, kadang-kadang ada sifat melampau, ada sifat jahil. Kita kata, wahai Tuhan, tolong jauhkan aku daripada dua sifat yang boleh merosakkan orang yang beragama: melampau dan jahil. Inilah yang merosakkan orang yang nak pada agama. Sebab tu para ulama kata, ghairil maghdubi alaihim tu sifat Yahudi. Kerana yang beragama sebelum kita, yang pernah menerima Nabi sebelum kita, orang Yahudi, tapi mereka kufur. Sebab apa? Melampau dalam beragama. Tuhan tunjuk yang ni, dia pergi ubah yang lain. Dia kata kita nak buat yang lebih baik lagi. Melampau merosakkan sifat beragama. Dan satu lagi sifat beragama, waladhdallin. Dan para ulama menyebutkan inilah sifat Nasrani. Orang yang ingin kepada agama, tetapi mereka jahil terhadap agama. Mereka tak tahu hakikat. Jahil dan melampau inilah yang merosakkan sifat orang yang nak pada agama. Seimbang. Surah Fatihah, yang kadang-kadang masa kita baca tu, kita tak berapa nak rasa feel. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Sebab tu solat kena baca Fatihah, kerana dalam Fatihah tu ada pujian pada Tuhan, iktiraf kebesaran Tuhan, mengaku yang kita akan jadi hamba Tuhan, baru kita minta kat Tuhan. Dan waktu minta tu pula,
Kena ada usaha, dia tak boleh minta saja. Tu kata ghairil maghdubi alaihim tu. Saya tak mau jadi golongan ni, saya tak mau jadi golongan tu. Nak kena jadi golongan yang usaha. Doa dan usaha. Sebab tu disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu usaha. Minta tolong dengan Tuhan, sembah Tuhan.